9 tahun Muallimah Husnatan binti Siti Al-Mustaqim Gombak, 9 tahun. Lebih Ustaz lah. Bermula menjawat jawatan SU pada 2000 Ustaz salah. Terus 2019 lebih kurang. Lepas tu pada 2020 memegang jawatan sebagai guru akademik dan pentadbiran satu. Biasa Muallimah Husnatan besar di Siti Al-Mustaqim, terutama yang kita nampak dari segi pencapaian akademik. Alhamdulillah, pencapaian akademik. Ustaz tahu setiap tahun kita akan ada calon yang menduduki PSRA dan juga UPKT. Dan setiap tahun jugalah ada peningkatan pencapaian dari segi keputusan tersebut. Ala kulli halnya, Muallimah Husnatan telah buat yang terbaik, telah tinggalkan apa yang kita boleh teruskan insya-Allah sehingga hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Saya harap semua-semua guru pun begitu juga. Kita bergembeling tenaga, muslimin dan muslimat, untuk kita terus jaga nama baik Siti Al-Mustaqim Gombak dari semua aspek akademik, kooperatif, sah dan semua sekali insya-Allah.